بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi Ustaz Azmi, yang dihormati lagi dikasihi penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Hamzah bin Ngah, yang dikasihi penceramah yang kedua yang baru saja menyampaikan ceramah beliau Al-Fadhil Al-Ustaz Syamsul, atau dikenali sebagai Ustaz Budak Muslimin Muslimat, yang menjadi tonggak perjuangan umat Islam semua yang hadir pada malam ini. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberi keizinan sekali lagi dalam suatu sesi ceramah agama menyampaikan maksud atau tujuan perjuangan motif perjuangan umat Islam. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan perhimpunan kita mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa sila ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan hendaklah kamu taat kepada Rasul. Yani patuhilah akan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri di kalangan kamu. Allah dan Rasul kita ingat. Ulil amri kata ulama yaitu al-umara dan ulama. Ulil amri bermaksud pemerintah atau pemimpin alam di kalangan kami. Jadi maksud ayat ini wajib kita patuh kepada Allah, kepada Rasul, dan patuh kepada pemerintah dan ulama di kalangan kamu. Akhir-akhir ini banyak dibaca ayat ini oleh golongan-golongan yang nak menyekat akan perjuangan atau gerakan jamaah Islam. Mereka berkata, daripada ayat ini ternyata wajib kita kena taat kepada pemerintah. Kalau zalim pun kita tak boleh lawan. Kalau tipu kita pun kita kena lock dan sabar. Pelik sungguh apabila mereka nak membenarkan akan pembohongan pemimpin-pemimpin terhadap Al-Quran itu sendiri. Al-Quran digunakan untuk membela pemimpin yang melakukan pembohongan seperti itu. Rata-rata orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka sebagai memimpin negara, yang Allah beri kuasa memerintah, tak kira dalam negara kita ke, di Mesir ke, tidak mahu mengikut tunduk ajar apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, melaksanakan pemerintahan mengikut hawa nafsu. Tapi bila terdesak dengan disebabkan ulama-ulama kuat memberikan penentangan dan memberi penerangan kepada rakyat bahwasanya mereka ini berada pada jalan yang batil, mereka gunakan ayat Quran untuk membela pembohongan. Ini perkara yang berlaku sekarang. Terang-teranglah satu golongan pemerintah yang tidak mahu kepada Islam tiba-tiba membuka lembaran-lembaran kitab suci Al-Quran, mencari ayat-ayat yang munasabah untuk membela mereka. Maka ayat-ayat tersebut pun
diwar-warkanlah oleh penceramah-penceramah yang setuju dengan kezaliman dengan sebab mencari sedikit habuan mata benda dunia. Petang tadi kita dengar dalam radio, dalam pukul 2, kalau tak silap, dia kata Islam tidak suka kepada golongan yang bercakap tapi tidak buat. Kami ni, kami bercakap dan kami buat. Seorang ustaz je, tapi dia kata kami ni, kami bercakap dan kami buat. Kita faham lah. Maknanya dia mewakili pemerintah. Kami kata kami nak Islam dan kami buat. Kami buat sejid. Kami buat sekolah agama. Ulang waktu dia sejid sekolah agama. Sejid sekolah agama. Kalau sekolah agama di Vietnam ada. Di Kemboja ada sekolah agama. Ada pondok, ada madrasah dan diberi bantuan. Sekarang Kemboja diperintah oleh Hong Sen. Dulu zaman Pol Pot dia tak benar. Kau ini. Sekarang Hong Sen. Hong Sen ni kafir dah. Bukan Sen. Hong Sen. Jadi lembut sikit dengan orang Islam. Dia ni beri bantuan. Walaupun tak beri bantuan sepenuh, tapi beri bantuan untuk buat sekolah agama. Jadi kalau atas nama buat sekolah agama, belumlah mereka bernama Islam. Islam ni memang dia puji kalau buat sekolah agama. Tapi Islam ni bukan buat sekolah agama saja. Dengan masjid. Masjid di Perancis ada. Kerajaan England buat masjid. Di Belanda yang kerajaannya benci kepada Islam. Ada beberapa orang ahli parlimen yang mengkeji Islam. Tapi mereka masih lagi membenarkan buat masjid. Jadi Islam yang sebenarnya ialah menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW hukum yang paling tinggi dalam negara. Sebab tu kita baca ayat ni. Istimewa pula dengan keadaan sekarang, duduk gembur-gemburkan hari-hari dengan perpaduan antara parti Islam dengan parti kebangsaan. Perpaduan, kenapa tak boleh berpadu? Dia kata, nampak dah tak betul tak boleh berpadu. Tapi yang peliknya, nak bersatu tanpa syarat. Waktu pelik. Dia syarat ni, kalau daripada Al-Quran tak apa. Syarat ni kalau daripada hadis tak apa. Sebab itulah Tok Guru kata, kalau nak bersatu mesti syaratnya atas nama Islam. Maknanya kita lupakan segala persengketaan dengan syarat kita duduk semeja untuk memenangkan Islam atas nama Islam. Bukan wang Malaysia. Bukan atas nama pitih. Wang-wang tu pitih lah. Pitih Malaysia. Dia tahu apa duk balah sokmo, tak boleh bersatu. Sakit saya. Kan sambungan ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in, jikalau kamu berbalah pada suatu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau balah pada satu perkara, balik kepada Quran hadis. Balik kepada Quran hadis, itu jawapan dia. Jadi ni nak ajak balik kepada Al-Quran dan hadis. Siapa dia yang tak mau balik kepada Islam? Dia ke kita? Biarlah kita jalan tak berapa betul, kita terimalah, tak apalah. Dia sangat-sangat tak betul. Tapi kita nak balik kepada Islam ni tak boleh. Cakap kalau nak khabar dalam TV orang tak mau bersatu Islam. Dia gitu tak mau duduk semeja, tak mau bincang. Siapa tak mau? Sakit sungguh. Tapi atas nama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kamu bersatu, duduk semeja, berunding bihablillah, dengan tali Allah. Apa benda? Islam. Nak duduk semeja atas nama Islam. Ni Islam tak boleh atas nama Islam, tak boleh.
Pasal apa? Sekular. Sekular tu, roh dia tu sekular dah. Iaitu Islam dijadikan sebagai perhiasan zahiriah saja, batin tidak mahu pun kepada Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, sambungan daripada ayat tersebut. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat, wahai Nabi, kepada orang-orang yang mengaku sebagai Islam, hak pergi sembahyang jemaah tu, hak pergi ke Mekah tu, hak sibuk puasa tu, yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada segala kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran, mereka ini hendak menjadikan akal sebagai hukum di dalam negara, tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Padahal Allah telah memerintah mereka supaya menolak undang-undang ciptaan manusia. Tidak ada yang demikian itu, melainkan adalah syaitan nak menyesatkan golongan ini sebagai sesat yang sangat jauh. Ni lah golongan yang mengaku Islam, tapi bila kita ajak kepada Islam, macam-macam. Beginilah, begitu, begini, begitu. Ada kata, pesen lama Islam ni. Pesen lama, zaman dulu tu, tahun bila. Dia kata tahun bila. Hak lama, sekarang kita duduk tahun 2010. Kita kena menghadapi realiti hari ini. Tak cakap. Walaupun kita terima Islam itu sebagai agama, sebagai ad-din, tapi ini masalah politik, masalah pemerintahan, kita kena ikut suara majoriti. Kita duduk dalam dunia moden, kita guna-guna pakai undang-undang moden. Islam ni pesen lama. Dah kalau pesen lama, sebab apa mau pergi ke Mekah? Masalahnya dia semua pergi ke Mekah. Siapa gebah terbang kenal dia? Gila mo. Orang hak nak Islam tak boleh pergi. Tak ada betul. Tak ada betul ni, tak ada kota. Dia pergi sama dalam tambuh tu. Dia kata pesen lama, dia pergi sama. Pilot kapal terbang tegak. Pakcik orang ibu pula. Sikit dah. Pilot